Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membuat video tutorial macam mana anda nak gunakan sistem terbaru yang kami keluarkan, iaitu sistem OPR. Sistem OPR yang sebelum ni saya buatkan video itu adalah version pertama. Sekarang adalah version ketiga. Version ketiga di mana lebih lengkap. Ada history simpanan rekod PDF yang anda generate. Ada log pin untuk halaman publik supaya kita boleh prevent bukan staff daripada masuk dan membuat report dan lain-lain lagi. Baiklah, kalau anda nak melihat details tentang produk ini, anda boleh pergi ke domain opr.wajahku.com. Okey, di sini ada details berkenaan dengan sistem V3 yang kita buat. Cara penggunaan dia pun senang, isi borang, jana laporan, simpan dan kongsi. Itu sahaja. Okey, untuk harga istimewa sistem ni adalah RM100 untuk setahun. Anda dapat URL subdomain khusus untuk sekolah anda. Maksudnya sekolah anda ni, anda akan dapat URL khusus untuk sekolah anda digunakan. Unlimited OPR, simpan sejarah OPR, backup server secara automatik yang hosting saya dah pun sediakan. Okay, kemudian kita juga ada buat servis tambahan di mana custom format PDF. Sesuaikan format PDF ni mengikut template rasmi sekolah anda. Ini kita charge berdasarkan complexity design lah. Okey. Jadi jika ada apa-apa soalan lazim juga anda boleh baca di bahagian soalan lazim. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita akses demo. Klik sahaja untuk lihat demo. Okey, ini adalah contoh. Jadi untuk contoh sistem OPR ni saya menggunakan SMK DTHO Datuk Tun Hussein On. Okey, nanti bila anda beli sistem ni, anda akan dapat URL anda sendiri. Okey, contoh untuk sistem demo saya memakai OPR V3. Jadi OPR V3 ni adalah URL untuk SMK DTHO. Okey, katakan sekolah anda nanti, nama sekolah anda adalah contoh SK Kapar. Jadi URL yang anda akan dapat adalah opr.wajahku.com/skkapar. Untuk URL ni nanti anda boleh request. Okey. Baiklah. Jadi bila kali pertama anda masuk ke halaman OPR one page report, anda perlu memasukkan kod akses. Kod akses ni anda boleh dapatkan ataupun anda boleh set di admin panel. Admin panel saya akan buat contoh selepas ni bagaimana cara nak setting. Okay, pertama sekali kita tengok halaman public dulu. Halaman public ni, kenapa saya letakkan kod akses ni? Supaya orang luar ataupun orang yang bukan staff tak boleh masuk ke page kita sesuka hati dan buat report fake. Isu dia adalah bila diorang boleh masuk ke kita punya sistem OPR, kalau diorang membuat report fake OPR, diorang generate banyak-banyak report palsu, itu akan menyusahkan kita nanti bagaimana kita nak tapis. Jadi semua guru nanti dia akan dapat satu kod akses. Kod akses yang admin tetapkan. Untuk kod akses yang ni adalah 1, 2, 3, 4. Ini boleh diubah nanti di admin panel. Bila kod akses ni betul, barulah dia boleh masuk. Sebagai contoh, kita cuba isikan kod akses yang salah. Diorang tidak akan boleh masuk. Kod akses tidak sah. Sila cuba lagi. Okay, masukkan kod akses yang betul. Okey. Di menu yang sekarang, anda boleh tengok kita ada menu yang cukup simple. Okey, di mana kita ada borang OPR dan lihat sejarah OPR. Baiklah, kita pergi bahagian borang OPR sahaja dulu. Untuk bahagian borang OPR, sama sahaja seperti video tutorial V1. Okey, di mana kita ada fungsi jana dengan AI. Jana dengan AI ni, dia menjana objektif program, aktiviti yang dijalankan dan impak pencapaian berdasarkan nama program ataupun aktiviti kita. Okay, sebagai contoh, hari ini saya nak memasukkan laporan untuk program bantuan anak yatim sempena Aidilfitri. Okey. Tarikh, katakan pada tarikh hari ini. Okay, masa saya nak buat pada pukul 11 pagi.
Okey. Tempat di Dewan Besar. Okey. Anjuran siapa? Okey, untuk anjuran, unit dan tahun ni anda boleh set upkan di admin panel. Jadi anjuran katakan unit pentadbiran. Unit pentadbiran lah. Okey, tahun pada tahun ini 2026. Bilangan peserta seramai 33 orang. Okey, untuk sistem kita ni dilengkapi dengan jana dengan AI ataupun anda boleh tulis objektif program manual. Okey, untuk anda jana dengan AI, kita ada dua mode. Mode yang pertama adalah mode fully automatic. AI akan jana sepenuhnya berdasarkan nama program sahaja. Jadi kita nak jana automatic pun tak ada masalah. Jana sekarang. Okey, nampak? Terus sistem akan terus jana membantu anak-anak yatim yang kurang bernasib bagi sempena Aidilfitri, meningkatkan kesesakaan, membekalkan anak yatim dengan makanan dan minuman yang sihat. Itu adalah objektif. Okey. Untuk mode yang kedua, mode menggunakan catatan saya. AI akan kembangkan catatan atau nota anda menjadi ayat formal. Contohnya, anda dah ada poin-poin objektif anda. Contohnya, objektif yang pertama, membantu anak yatim. Poin yang kedua, contoh, mengurangkan beban. Yang ketiga, supaya mereka gembira. Okey, anda tulis sahaja poin simple macam ni. Klik sahaja jana sekarang. AI akan jana satu ayat yang sesuai dengan poin-poin yang anda masukkan tadi. Bantuan diberikan kepada anak yatim untuk membantu keperluan mereka. Bantuan ini bertujuan mengurangkan beban pada keluarga yang berada. Yang kurang berada, anak-anak yatim ini dapat merasa gembira dengan bantuan yang diberikan. Saya nampak? Jadi tak ada masalah. Jadi sekarang saya nak pakai fungsi jana automatik sahaja. Okey, aktiviti yang dijalankan jana automatik sahaja juga. Tak payah susah-susah. Semua lengkap. Majlis kesyukuran, majlis persediaan program diadakan di Dewan Besar dan lain-lain. Impak dan pencapaian pun tak ada masalah, jana automatik terus. Okey. Untuk gambar aktiviti, maksimum anda boleh masukkan adalah 4 gambar. Okay, sebagai contoh, kita akan masukkan gambarnya. Untuk semua gambar ni juga anda boleh delete kalau anda tak mau pakai, klik saja button pangkah untuk membuang gambar. Okey. Saya masukkan semula gambar-gambar ni. Pengesahan. Pengesahan ni disediakan oleh dan disahkan oleh senarai guru ni pun anda boleh edit nanti di admin panel untuk tambah ataupun delete senarai guru. Sebagai contoh disediakan oleh Muhammad Aiman, disahkan oleh Muhammad Ashraf. Okey. Ada dua fungsi. Jana sahaja maksudnya anda jana dan anda simpan report tersebut di sejarah OPR. Jadi anda tak download. Untuk jana dan muat turun ni, anda jana dan report tersebut masuk di sejarah OPR dan juga dalam masa yang sama anda download. Okey, saya nak jana dan muat turun. Okey. Rekod OPR berjaya di jana. Okey, dan ini saya muat turun. Ini adalah format report yang terhasil. SMK DTHO, gambar aktiviti dan lain-lain lagi. Okay, kemudian kita pergi kepada page yang kedua. Okey, untuk V3 ni, version 3 ni, saya ada implement function baru iaitu sejarah OPR. Dalam sejarah OPR, anda boleh terus tengok rekod program-program yang lama, tarikh pada bila, disediakan oleh unit apa, disediakan oleh siapa dan tindakan. Okey, di sini juga saya meletakkan satu filter dan satu carian bar untuk mudah anda cari secara real time. Maksudnya, contoh saya nak cari program sukan. Terus akan keluar program berkenaan yang kita cari. Okey, yatim. Terus keluar sahaja. Okey. Kemudian anda juga boleh tapis report mengikut unit, mengikut anjuran siapa, mengikut tahun semasa. Contohnya anda nak unit pentadbiran ataupun unit pentadbiran untuk tahun 2027. Tak ada lagi dah. Tahun 2026 saja ada. Reset sahaja filter. Okay, nampak? Sangat-sangat lengkap. Okay, di bahagian sejarah OPR juga, anda boleh lihat muat turun ataupun duplicate borang. Kita pergi satu-satu fungsi.
Untuk fungsi lihat, sebagai contoh saya nak lihat semula bantuan anak yatim sempena Aidilfitri ni tadi. Klik saja button lihat. Okay, nampak tak? Ada nama program, tarikh, masa, objektif program dan juga ada gambar aktiviti. Bahagian pengesahan pun ada, sama sahaja. Okey, klik saja tutup. Kemudian yang kedua adalah fungsi muat turun. Maksudnya anda masih boleh muat turun report-report yang lama. Kita download saja. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi yang menurut saya paling bagus, adalah fungsi duplicate. Di mana bila anda klik duplicate borang ni, dia akan mengkopi 4 bahagian ataupun lebih tepatnya 5 bahagian lah, iaitu nama program, objektif program, aktiviti program, import program dan juga gambar. Sebagai contoh kita cuba duplicate yang bantuan anak yatim ni tadi. Okey, nampak tak? Bila anda klik duplicate, dia akan duplicate memasukkan semula dalam borang OPR ni nama program, okey, objektif program, aktiviti yang dijalankan, impak atau pencapaian dan juga gambar aktiviti. Jadi senanglah kalau anda nak duplicate balik program-program yang lama ataupun anda nak buat edit. Untuk kenapa saya tak tambahkan secara langsung button edit di sini, supaya saya nak prevent kalau anda tersalah edit mana-mana report orang lain, tak jadi masalah. Jadi saya buat function duplicate saja. So katakan anda nak duplicate report satu murid satu sukan, klik saja duplicate. Nampak? Dia akan terus masuk ke bahagian borang. Sistem yang saya buat ni insyaAllah dah sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat best untuk anda gunakan. Okay, kalau cikgu-cikgu dah habis guna, klik sahaja log out. Jadi dia akan pergi semula ke bahagian masukkan kod akses. Baiklah, itu saja untuk video tutorial kali ini. Untuk next video tutorial, saya akan tunjukkan bagaimana cara anda nak gunakan admin panel pula. Cara anda nak tambahkan guru, cara anda nak tambahkan anjuran dan sebagainya. Sangat-sangat mudah dan sangat-sangat simple. Baiklah, kita jumpa next video tutorial macam mana anda nak gunakan admin panel pula.